Manis tak? Manis ke tak manis? Tak manis. Tak manis? Manis. Okey, kalau manis kena makan aiskrim lah. Kalau tak manis tak boleh makan. Okey. So kita boleh makan ubah gigi ke tak boleh? Tak boleh. Ubah gigi. Kenapa tak boleh makan? Ubah gigi untuk apa? Gosok. Ubah gigi untuk bukan untuk makan. Kita boleh makan ke tak boleh? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. So kita tak boleh makan ubah gigi. Ubah gigi untuk Gosok. gosok gigi. Okey. So yang ni apa? Gosok gigi. Yang ni apa? Gosok gigi. Yang ni apa? Gosok gigi. Berus gigi. Berus gigi. Mana berus gigi kamu semua? Yang ni berus gigi. Yang ni apa? Berus gigi. Apa? Berus gigi. So, okey. So, saya akan tunjuk macam mana nak berus gigi. So, semua tahu macam mana nak berus gigi? Ha, tunjuk macam mana berus gigi. Semua guna macam ni saja. Ha, macam mana? So, kita kena guna tengok. Tengok. Okey. Nanti kita gosok ha. So, kita kena guna cara yang betul. Dengar. Kita kena guna cara yang betul. Okey? Baru gigi kita nampak bersih. Baru gigi kita nampak bersih. Nampak apa? Nampak bersih dan cantik. Okey? So, sebelum kita nak gosok gigi, kita kena ada berus gigi dengan ubat gigi. Kena ada berus gigi dengan kita kena ada berus gigi dengan ubat gigi. So, kita ambil ubat gigi. Okey, dengar. Kita ambil ubat gigi, letakkan dalam berus gigi. Kena letak banyak ke sedikit? Kena letak banyak ke atau sikit saja? Sikit. Kenapa? Kita kena guna sikit saja. Jangan letak banyak. Okey, jangan letak banyak. Letak sikit saja. Yang tu cukup untuk gigi kita. Okey? So, ambil ubat gigi, letak dalam berus gigi. Okey? Faham? So, semua faham? Semua faham? Okey, selepas letak dalam berus gigi, sekarang kita kena nak pergi gosok gigi. Okey, tadi semua tengok Upin dan Ipin kan? Macam mana Dr. Ravi gosok gigi? Macam mana dia? Tunjuk macam mana? Bulat. Macam mana Okey, bulat? macam mana? Okey, so Bulat. kalau kamu ambil, okey, ambil yang ni sebagai gigi. Yang ni apa? Gigi. Yang ni apa? Gigi. Yang ni? Berus gigi. So, kita letak ubat gigi dalam berus gigi. So, kita akan start gosok gigi. So, untuk atas, kita gosok bulat-bulat. Macam mana? Okey, gigit. Jangan gigit kuat-kuat dan nanti sakit. Okey? Jangan gigit kuat-kuat. Okey, gigit perlahan-lahan. Dengar. Cerita yang bagus kan? Okey. Okey, gigit lahan-lahan dan ambil Akmal. Okey? Gigit, jangan gigit. Okey? Jangan gigit pantas sangat nanti sakit. Gigit perlahan-lahan, ambil berus gigi bulat. Macam mana?